Persoalan, kuih raya wajib setiap tahun. Kalau tak ada, mesti tak nak raya. Kuih tat. Semprit. Ha? Semprit. Semprit. Kuih semprit, okey. Kuih Maisi. Kuih tak nanas. Kuih tak nanas. Tak nanas mestilah. Semprit dengan makmur. Kuih apa? Kuih dan kuih. Kuih no ada Cadbury nama coklat tu. Kek lapis. Kek Kek lapis lapis India. India. Macam mana? Kami kuih makmur. Kuih hamur. Okay. Senang digeruk. Okay, next question is rendang daging atau rendang ayam? Rendang ayam. Oh, rendang ayam. Rendang daging. 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 Oh, Rendang ayam. Nan daging. kalau baby Shima tertinggal baju raya dekat bandar, lepas tu dah dekat kampung, pakai baju apa nak raya? Beli baju baru. Women. Okay, baju raya kan baju biasa? Baju raya lah, mesti baju raya. Raya is raya. Baju raya, Baju tengah raya. raya. Baju raya. Okay. Soalan pula dia. Kita pula kreatif dalam dunia fashion ni. So kalau nampak ada kain plekat ke apa, boleh jadikan dia. Kan tak payah pakai apa-apa. Emotional, damn it. Pakai t-shirt dengan kain batik. Pinjam lah saudara mara bawa baju lebih. Kalau akak tak boleh dia, akak macam mana pun akak kena cari kat Shopee Komplek juga. Nak cari baju juga, akak tak beli. Tak boleh, tak ada baju, tak ada raya. Akak kena cari baju raya juga. Kalau Aisyah beraya dekat Sarawak, menu first day raya nak makan apa kat Sarawak? My future mother-in-law's cook. Contoh. Contohnya mi kolo. Oh, mi kolo. Oh, first day raya nak makan mi kolo ah. Lok. Allah. First day Satu. Kek lapis. Suara Sarawak bukan sekadar akhbar. Suara Sarawak bukan sekadar akhbar.